Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia daripada TV PSS Pesat. Bersama saya Muhammad Ifak bin Husin. Saya. Kategori and acara. Saya masuk kategori U18 400 meter, saringan ke-3. Okey, daripada sekolah? Sekolah SMK Datuk Sulaiman. Okey, apa perasaan awak hari ni? Perasaan saya sebelum acara tu saya rasa gemetar lah. Lepas tu macam tahulah dia gigil. Gigil. Gemuruh lah. Sangat gemuruh. Okey. Apa kata-kata motivasi awak untuk hari ni, macam awak berpegang pada kata-kata apa? Saya pegang pada kata-kata kalau niat kita betul, kita buat kat mana-mana saja. Sebagai contoh, tengah sukan ni kan, kita nak belajar. Belajar kat mana-mana je, kat atas stadium tu boleh, dekat kemah boleh, jadi belajarlah kat mana-mana. Okey, sebagai penutup awak ada kata-kata untuk atlet-atlet yang lain? Okey, yang atlet lain-lain saya harap semua dapat lakukan yang terbaik lah. Itu saja. Yeah. Itu saja. Yeah. Okey. Itu sahaja daripada TV PSS Pesat.